Korang tahu tak, gaji 1,500 dah boleh memiliki kereta ini. BMW 330i M Sport tahun 2017. Kereta baru 240,000. Sekarang tak sampai 91,000. Korang rasa berbaloi ke tidak? Lampu depan LED projector headlamp yang cukup sporty dan garang, boleh pick up Aave T20. Huyo, kereta ini ada sunroof. Nak naik genting, nak tengok roof, boleh je. Kereta ini yang boleh bawa Aave T20. Guys, inilah bunyinya. Interior untuk BMW ini datang dengan N Sport steering, pedal shift, 8 speed Shiftronic gearbox dengan Sport Plus, Sport dengan Comfort untuk korang pilih. Kalau ada driver malam bawa Aave, jangan risau kereta punya bateri rosak sebab Mr. Ong bagi 3 tahun penuh warranty. Kau rasa mantap ke tidak? Basic 1,500, bersih 4,000 dah boleh memilih kereta ini. Nak angkat kereta sebelum raya? PM lah sekarang. Kita jumpa dalam next video. See you guys!